Well, hello everybody. My name is Adlan Kacha, and Kacha is my surname. Okay, so first thing first, I know the way that I do my video this time a bit different from typically I do. Okay, sebenarnya apa saya nak cerita? Sebenarnya sekarang ni saya ada kerja secara dalam fasa probation lah, di mana syarikat ini kedai warna kuning ni sebagai, kalau nama formalnya, store associate. Okay, macam staff biasa lah, pekerja am kan. Soalnya saya bukan sekarang ni, berarti waktu saya record ni, saya bukannya dalam Shah Alam tau. Saya di Kundang. Ya, dia ada lalu Rawang, jauh dari Shah Alam. Soalnya itulah, waktu saya record pun dah lewat petang lah, 6.47 macam tu, plus minus. Oh, banyak lagi lot kedai kosong lah yang boleh sewa. Bukan nak iklan lah, cuma sekadar beritahu lah, kawasan ni totally new. Secara lahiriahnya memang ada lot kedai, tapi dalam peta tak ada lagi, kosong. Kalau tengok dalam peta macam Grab apa, kosong. Alright. Tapi jujur saya cakap, kalau nak buat perbandingan antara kedai ini dan 7-Eleven, secara ringkasnya apa saya boleh kata, kerja 2x5 je. Gaji, EPF, SOKSO, allowance, MC, semua 2x5 je, special je. Cuma beza, kalau kedai Mr. DIY ni, apa yang saya nampak, dia setiap satu branch tu 8, secara kasar lah, 8 ganda-ganda lebih besar dari satu branch 7-Eleven. Tapi at least tu yang saya nampak lah kan. Jadi pendapat saya, okay, sebagai disclaimer, pendapat saya, saya prefer kerja kat 7-Eleven lah. At least, walaupun benda sama je, tapi at least dia punya penat tu tidaklah sepenat seperti kerja di kedai Mr. DIY. Okay, disclaimer, it's not that I try to talk something bad about anyone, any associates. No. It's just, my personal opinion, my personal perbandingan kan. I don't know. Bila fikir balik, saya rasa saya telah membazirkan sejumlah masa hidup saya untuk suatu perkara yang saya boleh tahu awal-awal lagi. I don't know. It's just what am I doing with my life, Oh well. Soalnya tak ada apa sangat cerita kan. Umur saya sekarang dalam pertengahan 30-an. Jadi kebiasaannya bila dalam pertengahan 30-an, orang biasanya dah ada pasangan kan, suami atau isteri, dah ada anak-anak, dah ada kerja tetap, dah ada income sendiri, simpanan sendiri, dah ada rumah sendiri, kereta sendiri, whatsoever kan. Tapi saya kat sini masih lagi tukang kanting, tidak ada hala tuju. CCTV. Hai. Well, I'm sorry if my video this time quite boring. Just like any other people around the world, I'm always asking myself, what am I doing with my life? What things that I have spent my life on? Is it good things? Is it bad things? Or is it something neutral? I don't know. So kepada adik-adik yang menonton video ni, di mana kalau kamu semua usia awal 20-an atau masih lagi kat sekolah, satu je saya beri pesan, seeloknya janganlah kamu membazirkan masa diri kamu untuk benda-benda yang tidak tentu. Okay, alright. Nak panjang cerita pun faham je lah kan, korang pun boleh cari info je sendiri. Alright. Untuk saya personally, okay, mungkin ada yang sudah tahu, saya secara peribadi, saya sebelum ni kerja di kedai muzik di SACC Shah Alam.
Okay. Tapi by the time dalam pertengahan Januari 2026, saya telah pun secara rasminya berhenti kerja dari kedai itu. Selepas 2 tahun bekerja, dia masalah dengan berkaitan dengan gaji, komisen, panjang cerita dia. Tapi secara ringkasnya dia berkaitan dengan gaji lah, kan. Oh well, there's a thing about music. Alatan muzik ni bukanlah sesuatu perkara yang boleh dikira sebagai perkara keperluan. Kalau macam barang dapur kan, macam makan minum, pakaian, footwear, semua tu memang barang keperluan. Itu yang banyak restoran yang boleh survive lama kan. Tapi kalau barang muzik, orang tak belajar muzik boleh hidup je. Orang tak beli alat muzik boleh hidup je kan. Oh well, this is life. And apa lagi cakap? Ni sekarang saya kat Kundang, Kampung Seri Kundang apa. Saya terfikir kawasan ni kalau lah kan, kalau saya ada dana, saya nak juga buat macam kedai runcit ke, basic punya kedai runcit lah. Ataupun buat arcade game. Letak kat sini arcade game best kat ni. Kawasan ni ada kawasan perumahan, ramai je orang yang usia 30-an 40-an ni. Jadi kalau nak ajar adalah potential customer kat situ kan. Pergi buka stall bergeram dia pun okey kan. Alright, so that's all. Nothing much to say. Alright. Teruskan lah. Dah berhenti. Jadi awkward pula Okay, betul. Apa yang diorang duk cakap pun tak tahu Teruskan lah. Aduh, dah jadi awkward Siuk tu kucing oren ni. Dah lah oren. Sorry, terkeluar. Mabuk comel. Siuk tu. Tengok tu. Tengok ekor dia. Dia tak habis lagi tu. Ni pula. Tak tahu korang nampak ke tak kan. Tengok telinga dia. Siuk tu. Dah lah, bye-bye lah.